Kita nak pergi ATV guys, ATV macam jual kereta. Mana yang datang janda baik, nak buat aktiviti ke, camping ke, boleh cari abang ni. Mafia. Mana mafia? Siapa pula bunuh? Ada. Ni dia kejunan ais daripada seorang Nabila. Jadi. Wow, jadi. Bagi dua. Hotdog dua. Medi. Baik. Ada apa? Maklum. Bibi. Function, sudah function. Guys. So kita akan ke janda baik, ke ada healing next gen. So sekarang ni dekat rumah Intan. Kita tunggu lagi yang lain sampai. Stay tune guys. Okay. Get ready guys. Weh, apa lagi? Kuih ke apa boleh tak? Kenapa vlog? Kita dah sampai dekat janda baik. Tapi kita ada sikit masalah. Masalah kenapa tu? Rumah yang kita booking tu kecil. So Cik. kita orang kena tidur bertingkat. Ni kira upsell lah ni. So sekarang kita orang tengah ambil rumah yang ada snooker. Okey, jom kita tengok dalam. Ni dia. Oh, Kunci. ini ruang tamu puas. Mana tak kunci? Bawah tu bilik karaoke. Oh, ada karaoke. Jadi, Sini ada bilik karaoke bang. ada bilik karaoke. Mana? Ini Fukon tidur bilik. selesa Fukon. Wah. Tapi ada nasi sini kan. Jangan turun. Semua dapat bilik satu ni. Cepat nak buka ni. Wah, ada 3 ruang tamu. Atas lagi tempat makan. Atas ada lagi. Ini budak saya boleh main ni. Kita tinggi kat. Ini dalam ni. Tengok bilik dia. Tengok bilik dia guys. Sesuai lah untuk budak-budak nak mandi. View tak nak kalah kat sini. Peti ais ada kat sini. Kenapa? Jadi kau kata nak buat masalah tidur ni kan. Ni lagi cantik guys. Kalau penat nak BBQ sini, baik abang BBQ situ je. Bawah. Tu, kalau sebab abang pun tak ramai, ikut abang lah. Besar sangat ni ruang saya nak kuasa besar sangat tapi memang best lah. Puas lah ada karaoke. Yang tadi tu berapa bilik? 4. Abang semua kat saya, malah tak panas. Oh ya. Sebab dia batu merah. Tengok muka abang percaya ni. Kau buat vlog ke? Jangan basuh bentak. Siapa Lepas nak? tu petang ni Tapi- naik kuda. Tak, awak ada bilik sini. Mana bilik lagi ni? Bilik awak. View kan. Ini kita punya view. Ini yang kita mahu. Orang panggil dia. Dah lama. Balik, tenggelam. Dia ada trauma dia. Dia punya ni. Rasa daripada kau betul so. Sonia, ni Farah. Semua ni sada. Mia cakap Mia. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi ATV guys, ATV macam jual kereta. Bersahaja pun ni. Jual lah kereta. Weh, hai ada 3 nak kena 3. Tiga. Nak kena? Nak ke ATV janda baik. Baik, tak nampak muka pun. Janda baik lah. Janda baik, baik janda. Janda tu aku. Oh, laki tu kata. Nabila, Wah, Nabila. Nabila tak jaga hati Fukon. Hai. Wah, Nabila. Uish, ada kena saman. Hai. Bodoh saman. Kita buat. Ambat lah korang ni. Siapa dah abang tu lambat ke? Oh, handphone
nak bawa ke tinggal lah. Tinggal kita. Record. Boleh dia dekat. Sorry? Waalaikumsalam. Single ke double ke? Ada yang double soal satu je. Mana nak single? Kau double ke? Double saya dengan Syira. Okey, tak apa kau. Kau ngemil. Okay, the small one, kalau naik seorang, RM150. RM150. Okay, kalau naik dua orang, RM200. Ini untuk ATV kecil. ATV besar, kalau naik seorang RM200. Kalau nak naik dua orang, Yang kecil ni 100.5 kalau single. Kalau double 200. kalau yang naik dua orang ni, contohlah, kalau you all tengah bawa, kalau you nak tukar rider pun, kami bagi juga. Contohlah, let's say lah, oh kami ni nak save budget. Kan, contoh. Yes. You all boleh naik dua orang. Certain some of you ni, Jangan pergi bersaga. Kalau masuk first sekarang ni I try nak main. Tak nak. Bila dah masuk macam tu. Selalunya macam tu. Ada ke? Okay, so. Tiga double. Yang single Mira dengan Farah je. Tambah Farah. Sebenarnya actually banyak activity. Dan tak jauh lah daripada City KL. Sekarang abang ni akan duduk Okay. dekat depan. Ada caravan. Caravan. Yes. Mana yang datang janda baik, nak buat aktiviti ke, camping ke, boleh cari abang ni. Apa nama abang ni? Dia panjang. Yes. Actually bulan ni kita tutup ni. Oh lama. Okay. Kita actually bulan 7 ke bulan 8 saya akan confirm balik. Kita akan buka ke tempat baru. Wah. Lagi besar 10 ekar. I see. Thank you. Ni macam dia ni regular customer. Oh, cherry weh. Wah, wave. Wah. Jadi baik yang sporting ah. Kita dululah kita buat website kat sini. Okay, abang ni jauh sangat. Kita charge RM100 saja. Muat lah berapa kemah you nak muat. Tapi we charge one whole lot lah. One whole lot, Dia nak letak 3 kemah ke nak letak 4 kemah ke. Kau mesti pernah naik. When you're young kan mesti naik bas sekolah ni kan. Tu bas sekolah kita convert jadi rumah. Oh. Can we see? Not dia tak boleh balik. Clean lah. Tak clean lagi, tak apa. Bila customer nak masuk baru kita bersih. Oh, nampak bumper kau je, Cuma dia punya cuaca sini sejuk about 17 degrees, 18 degrees. Malam 7. Dan bila PKP, best pula sini. Yalah, sebab PKP. So maybe next month kita akan drive warung this. This is dia different lah. When you duduk rumah dengan camping, dia punya vibe lain sikit actually. Bergerak tiang ni. Dah, berhenti. Apa tu? Wow. Sana main. Nabila buat apa ni Nabila? Buat air lah. Air apa Nabila? Ayah koron. Air oren Nabila. Kan pukul dah harga pula malam-malam. Baik, terima kasih Nabila. Buat air oren. Okay, tuang Nabila. Tuang anda dulu. Sini kah? Ami atas. Baik. Ini dia kejunan ais daripada seorang Nabila. Jadi. Wow, jadi. Jadi. Semoga abang tak gitu. Semoga abang tak gitu. Lentik. Ini potong simpik guys. Mantap. Saya apa kerja tak ikut. Okey, baik, mantap. Ni fries. Kita goreng fries medi. Baik. Ada apa? Maklong. Maklong masih ingat maklong. Mantap ni. Bibi. Function, serius function. Ada bunga mati mana? Jangan. Ni bunga mati. Mana bunga? Atas mati ya. Mana mati ya? Siapa pula bunuh? Ada. Habis bunuh. Alamak. Bunuh.
Okay, ni tim membakar guys. Kita ada berapan ayam. Macam ni. Ketua dia yang ni bos. Dan ni kita import kau-kau ni. Ini tukang kipas. Angin kuat kat sini guys. Tolong gilit Kata-kata sikit be, kata-kata sikit. Kata-kata sikit be. Kata-kata mak Habis janji. Habis janji habis delete. Habis janji habis delete. Mantap. Ini dia tuan-tuan. Memang sejuk. Malam-malam memang sejuk, nyaman. Ni. Anak-anak. Sama lah Zafrin. Macam burung. Zafrin macam burung. Burung duniawi. Jadi mana? So budak-budak ni puas lah nak berlari kat sini. Enjoyable. Okay guys, sekarang kita tengah masak. Kita tengah bakar ayam, sate ayam, sate kambing. Pergi dorang Okay. kata-kata untuk bos. Apa macam tu? Okay. Tahu je kata-kata untuk bos. So sekarang kita tengah bakar untuk ayam kita dah bakar. Okay. Ulang-ulang balik tu. Sate, sausage, sate kambing. Mantap. Tapi kat bawah tengah buat air. Boleh tengok. Cika, kata-kata untuk bos. Thank you, bos. Cika? Sama-sama bos. Okay, Tika, kata-kata untuk bos. Thank you, bos, untuk percutian. Thank you, bos, untuk percutian. Sekali lagi, percutian. Thank you, bos, untuk percutian kita 2 hari 1 malam di Janda Baik. Memang best. Mantap. Cika? Terima kasih bos, semoga murah rezeki. Mantap. Company. Next gen marketing terus maju. Nabila, kata-kata untuk bos. Hai bos. Dah makan ke? Ni teh O ke teh ais? Teh tarik. Jadi saya tarik Mantap. Okay, so sekarang kita dah siap Okay. bakar-bakar. Tapi ada separuh lagi lah kita bakar-bakar. So now team tengah makan. Tim tengah makan. Boleh tengok. Kejap lagi kita ada jungle trekking. Kejap lagi kita akan kita tengok. Kita tengok apa jadi. Mantap. Bagi dua. Hotdog 2. Dia sedap je sate dia sedap. Masak sama je. Satu remen. Semua ambil nasi, semua ke bunuh. Bagai Intan, 5 kilo bagai. Pancen oh Intan. Nasi ni, sate. Boleh hidup tanpa nasi. Nasi. Ambil sos. Sate kambing nak sedap makan dengan tomatoi. Woi, tomato ni Tomatoi. Oh, nak lidah. Makan sekali dengan tomato. Okay, masuk. Miul. Ni kan. Ano, tak utama kita. Sate weh. Sate mantap. Sedap kan? Ui, jadi. Bagi jadi lagi eh? Ui. Tengok long. Kau pancen gila tu kau. Macam duniawi. Baik. Astaga. Nanti kan.
Hey. Sorry geng. Lapar sangat. Tadi saya pun naik. Sebab lambat sangat diorang masak. Bila korang ni nak mandi. Sudah macam influencer. Kan dah sekarang dah. Satu-satu angkat. Duduk Arai. Food review. Apa dessert dia? Masya Allah. Ha, tengok tu macam doa. Awal ke lah. Situ sini tak ada kipas. Weh, relax weh. Weh ni kuat gila. Sini bunyi supporting. Nak apa? Nak air apa? Air minum air goreng. Tapi kamu tak ada kita bagi smart tag. Cumanya yang itu je. Nanti faham kan macam ni? Ni customer fasih. Dah explain tak faham. Kita tak boleh buat untuk orang yang tak faham. Bila orang tak faham, apa yang kita buat? Jangan kata kita scam. Suara Amira mana weh? Angle belah sana. Ni, siapa dekat ni? Cepat-cepat. Awak duduklah depan. Nanti Eri lari kok. Weh, ada depan tu. Terima guys. Malam tak penting. Kan 8 minit je. Sabarlah. 8 minit. 1, 2, 3. Okay guys. Hari ni hari terakhir kita ada dekat Jalan Baik. Okay, dah jalan. Kita dah check out. So masing-masing excited nak balik. So, ada yang pulang ke rumah, ada yang pulang ke kampung. Hati-hati di jalan. Jumpa lagi. Next team building. Next team boleh di buka. Sap. So kita tak jadi balik. Singgah makan dulu. Sebab masing-masing dah lapar. Lepas makan baru kita, InsyaAllah kita akan bersurai. Tapi kita makan dulu dekat Delemuni. Delemuni. Famous tempat ni Siti Nurhaliza katanya makan kat sini. Baik. So kalau Siti makan takkan, Datuk Siti makan takkan kita tak makan. Kita another level kot. Ikut bos kau tadi susah. Dengan mami. Sana, dengan friend. Tadi apa ni? Order 2 set je lah. Ambil 2 set je. Air. Skinhead lain. Nampak weh, nampak. Nampak. Yang kenapa? Allah boleh. Yang dapat. Remini. Baik. Tak make up lagi. Pada curah. Okay, ni bos tengah order. Nanti kita akan review Kenapa makan batik? macam mana house. Baik ni. Sekarang kita tengah ambil ulam. Oh, iyalah, nampak. Macam ulam kita ada yang kita kerap. Baik. Gudu. Jawab dong. Dah. Ini asam pedas. Oh, nak. Okey, tu asam pedas. Tu ikan patin. Kau kongsi ikan patin apa? Boleh je. Mir. Macam mana je? Rasa dia? Jadi dok. Jadi tu Patin tempoyak. Patin tempoyak. So Jadi. Rasa temeluh. rasa bentuk
Betung punya. Rasa betul. Lagi kan kan. Jadi okey sedap. Sikit je lah tengah separuh. Weh asam pedas weh asam pedas. Tak apa dah.